Assalamualaikum guys, welcome to Live for Pim with me, Pim. Hari ni kita nak buat review untuk 1161. Aku tahu dah lambat gila, tapi reason dia sebab aku menunggu mic baru sebenarnya. Sebab aku kan tak ada mic, tapi mic aku tak sampai-sampai. So rasa aku lupa nak buat video review ni, so lambat lah dia jadi. So barulah hari ni aku ada masa nak upload. Okay, tapi apa kita lupakan pasal mic tu, kita terus pergi ke chapter 1161 ni. Sebab aku rasa chapter 1161 ni memang best gila, and aku rasa aku tak boleh miss out lah untuk nak kata, untuk tidak buat review. Sebab chapter lepas pun aku dah tak buat review, 2 chapter aku tertinggal. So aku rasa untuk chapter latest ni aku memang tak boleh tinggal, sebab bagi aku banyak benda yang best. And antaranya lah, untuk yang korang tak tahu, ini adalah chapter ke-10. Okay, untuk flashback Loki di dalam arc Elbaf ni. Okay, chapter ke-10. Maksudnya kat sini kita dah potong flashback Kumar yang sebelum ni hanya sebanyak 8 chapter dekat Egghead, dan kita hanya perlukan lagi around 4 chapter untuk sama dengan nilai flashback Oden masa dekat Wano, which is sebanyak 14 chapter. So ini antara kata flashback yang panjang and sangat-sangat menarik lah. And kalau kita kira secara kasar pun, kat sini ada possibility lah untuk flashback Loki ni kemungkinan besar mungkin lebih daripada 14 chapter. Sebab kita sekarang masih dekat God Valley, and maybe around lagi 2-3 chapter untuk habis God Valley ni. Lepas tu kita kena sambung pula dengan situation Herald, yang maybe perlukan around lagi 2-3 chapter untuk nak cerita. Itu sebenarnya cerita yang Loki nak cerita, apa yang sebenarnya berlaku di antara dia dengan bapak dia. So God Valley nampak perlukan lagi beberapa chapter, dan bapak dia tu pun nanti kena lagi beberapa chapter. So mungkin kita akan lebih daripada 14 chapter, akan lebih lah daripada flashback Kumar dan juga flashback Oden ataupun flashback Roger sebelum ni. Tapi tu tak adalah penting mana untuk chapter 1161 ni. Yang penting adalah sekarang Shaky dah berjaya diselamatkan oleh Roger Pirates, atau yang lebih tepat Rayleigh lah, cinta hati dia. Okay, memang tragis sikit keadaannya, and aku rasa cara Rayleigh selamatkan dia, cara Oda tunjuk Shaky diselamat itu, bagi aku sangat-sangat menarik lah. Okay, sebab the whole pirate yang ada datang ke God Valley ni semua nak selamatkan Shaky, tapi ngam lah untuk yang sampai dapat ke dia tu adalah Rayleigh. Kan, siapa lagi orang yang sesuai kalau bukan Rayleigh. And cakap pasal Rayleigh dan juga Roger Pirate ni, memang itulah reason orang. Okay, memang itu saja reason orang untuk datang ke God Valley. Selain daripada nak selamatkan Shaky, sebab diorang nak ambil lah sedikit harta sana dan sini, which is kita tahu yang antara harta yang diorang ambil, peti-peti diorang ambil tu terselit di Shanks tu nanti dalam salah satu harta peti yang diorang curi ni. And Guard pula kat sini kita dapat tengok dia memang datang hanya nak lawan Roger lah. Okay, tapi buat masa ni dia belum jumpa Roger, and cuma kena geli-geli dengan Big Mom. Okay, momen tu bagi aku sangat-sangat menarik lah. Yang ni kita kena bagi kredit lah dekat Guard. Okay, kita kena bagi kredit dekat Guard, sebab bro tank Big Mom punya ulti tu like it was nothing. Okay, ni kalau dalam Mobile Legends ni memang Guard tanker yang padu lah, memang tanker yang functional kan. Member selamba lompat masuk dalam kalangan orang yang ada macam Whitebeard, Shiki, Big Mom, Kaido, tapi still survive. Yang lain tu pula lari kan, macam lompat masuk dalam, yang lain sepah lari kan, bukan nak gang dia ke apa, semua lari. So tu memang gila lah kan. And then cakap pula pasal Whitebeard, walau Guard yang kita nampak busy mencari Roger, datang ke situ nak mencari Roger, tapi Whitebeard orang yang dapat clash dengan Roger dulu. Tapi yang menarik dekat sini kalau kita tengok, diorang macam tak ada sebarang kata macam mana cakap, exchange conversation tau. Macam kalau kita tengok yang sekarang ni, yang flashback sebelum ni lah ke benda, kau boleh nampak bila Roger dengan Whitebeard clash, macam ada something tau. Tapi kat sini macam seolah macam tak ada apa-apa lagi, which is aku dapat rasakan, correct me if I'm wrong, ini mungkin clash diorang yang pertama. Okay, clash di antara Whitebeard dan Roger yang pertama. So that's why lah diorang macam tak ada perasaan, diorang tak ada rasa rivalry tu, belum ada. Which is kau boleh nampak macam mana di antara Guard dan juga Roger sebelum ni kan. Kau nampak macam mana diorang punya reaction, exchange conversation diorang, nampaklah diorang ni rival. Tapi di antara Roger dan juga Whitebeard belum ada. So kemungkinan besar ini adalah clash diorang yang pertama. Kalau betul ni memang menarik lah, sebab kita kena faham yang kita sekarang ni di zaman Z-Back. Ni memang zaman Z-Back, okay, God Valley ni. Tapi nama Roger dengan Guard, diorang still consider sebagai top, okay, antara rival yang famous kat dalam zaman Z-Back ni. And benda tu korang boleh rujuk dekat
chapter 1156. Mungkin korang boleh nampak masa clash di antara Roger dan Garp. And hanya lepas kejatuhan Xebec ni, barulah nama Whitebeard tu dia naik sama dengan level Roger dan juga Garp. Cumanya zaman tu jadi zaman Roger lah, sebab dia naik jadi King of Pirate. Tapi at least waktu tu diorang tiga ni lah, kan. So Whitebeard dia lambat sikit. And cakap pasal Whitebeard jugalah kita kena, akulah personally kena terima kasih, sebab dia lah punca Dragon masih hidup lah. Okay, walaupun bukan secara sengaja lah kan niat Whitebeard tu nak pergi selamatkan Dragon, tapi still lah nyawa Dragon tu terjaga. And dia juga menjadi asbab untuk Dragon berjaya selamatkan Shanks. Kalau tak, member memang dah ready nak mati dah, kena bunuh dengan Saint Mayfie tu kan. Sebab Dragon ada rasa bersalah tu lah kan. Yelah, dia rasa bersalah sebab dia antara orang yang membantu untuk berlakunya pertandingan hunting ni. So dia rasa macam Dia rasa bersalah lah. So dia macam tak takut dengan mati kan. Tapi itulah, dia memang seorang yang kita kena respect lah. Aku tahu aku ni walagon, aku banyak puji dia, tapi aku kena ulang ni sebab korang boleh nampak tak character development dia tu menarik. Member rasa bersalah, and member bila dapat peluang kedua untuk betulkan balik kesalahan dia, dia tak buang, dia tak buang masa, dia tak waste of opportunity. Dia cepat-cepat selamatkan. So kat sini lah kita boleh nampak macam mana Shanks dan juga Shamrock terpisah. Okay, sebab dia hanya sempat nak selamatkan Shanks, dan Shamrock tu pula jatuh ke tangan Holy Knight, which is Saint Mayfie. Tapi at least dia tak nak mengalah kan. Dia tak nak cuba selamatkan diri dia ke apa. Dia nak juga at least dapat selamatkan seorang. And daripada situ juga kita boleh nampak kenapa dia boleh jadi Revo Army, kenapa dia sangat-sangat nak menentang, nak selamatkan slave dan sebagainya. So development Dragon tu bagi aku sangat-sangat best lah, untuk kita dapat tengok Dragon masa muda ni macam mana. Tapi itulah, orang kat luar sibuk, oh Dragon lembik macam ni, sibuk compare dengan anak dia lah, benda masa anak dia umur 7, sama umur macam tu. Dude, come on. Kita dapat tengok satu development kereta sangat menarik. And yang korang fikir adalah Dragon ni lemah. Okay, aku tak nak cakap pasal Dragon lama-lama kan, nanti bosan dah pula asyik cakap pasal Dragon. Okay, tapi yang aku nak cakap kat sini adalah yang Dragon hampir mati di tangan Holy Knight of God tu. Cakap pasal Holy Knight of God ini yang menarik. Ini actually info baru tau, walaupun dekat chapter lepas 1160, tapi benda ni aku still kena cakap. Sebab sebelum ni diorang digelar sebagai Holy Knight tu je. Holy Knight ni official tau. Yang tak official yang korang sebut macam translation daripada TCB ke apa, diorang guna God's Knight. Itu yang tak official. Yang official Holy Knight. Tapi sekarang ni, since chapter 1160, kita dah Oda dah ubah lah. Oda dah ubah nama baru dorang ni. Nama official baru dorang ni adalah Holy Knight of God. Digabungkanlah terus official dengan fan translation ni. Kan, daripada God's Knight, daripada Holy Knight jadi Holy Knights of God. So ini benda yang menarik, okay? Sebab dia benda baru. And then cakap pula pasal the Holy Knights of God ni, aku ada satu persoalan tau yang, okay, to be honest, aku belum kaji lah. Aku tak sempat kaji. So mungkin dah ada jawapan, atau mungkin korang dah tahu jawapan, korang boleh share dah dekat komen. Tapi for now, aku memang tak sempat nak kaji lagi. Aku kaji sikit-sikit je lah. Aku kaji based on timeline macam tu. Tapi secara overallnya memang tak lah deep sangat, and aku belum jumpa jawapan. Okay, which is soalan ni adalah, aku pelik kenapa orang macam Galing ataupun Somers boleh jadi tua. Okay, again, aku tak tahu kalau kat luar sana orang dah ada discuss ke benda ni. Aku mungkin terlepas. Kalau ada, korang boleh share kat aku, atau korang boleh drop komen. Tapi benda ni memang mengganggu aku lah bila aku baca chapter 1160, 1161. Kenapa orang macam Galing and Somers boleh jadi tua, sedangkan orang macam Gunko tak tua? Okay, and cakap pasal Gunko ni memang special case lah. Okay, daripada awal kemunculan dia lagi sampailah dekat flashback God Valley ni, Gunko ni still bagi benda baru kat kita. Memang nampak sangat-sangat special. Okay, first, kalau kita tengok kat sini, aku ada buat notes. Dia punya reveal, dia punya kemunculan pertama dia, Oda tak letak Saint tau kat nama dia. Masa tu pun dah kecoh, kenapa nama dia Gunko saja, sedangkan nama orang lain Saint. Sedangkan di kalangan Holy Knights of God ni sepatutnya semua adalah Celestial Dragon. Kenapa dia tak ada nama Saint kat depan? So kat situ orang dah buat teori, dah berfikir macam-macam. Tapi rupanya bila diorang release volume 112, rupanya Oda, benda tu bagi aku ataupun bagi orang ramai, benda tu macam kesilapan Oda lah. Which is sebab bila diorang release volume 112 tu,
Oda letak nama Saint tu. Oda letak nama Saint tu dekat Gonko dan juga nama family dia, which is Manmaya. Okay, so itu dah terjawab lah satu. Lepas tu kita dapat tengok kuasa arrow dia yang sangat-sangat similar dengan Imu. Masa Imu guna kuasa dia lawan Sabo dekat chapter 1085. So itu pun dah pelik. Lepas tu kita dapat tengok pula Gonko buat Summoning Abyss. Okay, lepas tu kita dapat tengok pula yang bila Soma tanya Gonko, Gonko, kau takut apa kan? Masa diorang cakap pasal budak-budak Elbaf ni punya nightmare, apa ketakutan diorang semua kan. So bila Somos tanya Gonko, Gonko jawab Nika. So itu pun pelik, like why? Kenapa kau sebut Nika? Kau hidup zaman Joy Boy ke? Kau hidup zaman Nika ke untuk tiba-tiba kau nak takut dengan Nika? Lepas tu kita dapat tahu juga yang Gonko ni adalah fan kepada Brook punya music, which is even Straw Hat Pirate pun pelik. Wait, what? Celestial Dragon minat music Brook? Minat music orang biasa kan? Like kalau Brook tu manusia lah. Dan kita dapat tengok pula Usopp tembak si Gonko ni meletup hancur, and then Zap regen balik. Okay, macam like there is nothing. Memang kat situ dah confirm lah this person ada immortality. Lepas tu kita dapat tahu pula yang si Gonko ni ada amnesia. Tiba-tiba ada rupanya dia ada memory loss yang berkait pula tu dengan Brook, which is like makin lama makin gila. Kita baca chapter ni dia jarak tau. So kita tak rasa benda tu gila. Tapi bila aku buat point, baca point by point, macam weh ni gila kan, banyak benda ni kan. Lepas tu dah lah dia ada amnesia kan, tiba-tiba ada something memory dia dengan Brook. Lepas tu tiba-tiba dia kena rasuk pula dengan Imu. So kau bayangkan betapa bestnya karakter build yang Oda buat untuk Gonko ni, yang bam dia punya point sangat-sangat best. And now dekat flashback Loki ni pun 56 tahun lepas, sama tak? Tiba-tiba kita nampak Gonko ada kat sebelah Imu. Aku memang, apa sebenarnya yang Oda plan dengan Gonko ni kan? Lepas tu masa dekat Reverie pula, masa dekat God Valley ni pula, kita dapat tahu yang dia ada pula title khas, which is kan chapter latest ni lah, iaitu dia punya title khas tu adalah Devoted Blade of God. Okay, so to be honest, aku tak tahulah apa maksud title tu sebenarnya. Okay, sebab satu lagi point dia, masa dekat God Valley yang dia ada title Devoted Blade of God ni, dia belum jadi Holy Knight tau. Okay, sebab dalam panel perkenalan kepada Holy Knight dekat God Valley ni, kita boleh nampak sini, dia tak ada. So kita boleh assume dia belum jadi Holy Knight lah, and dia masih the Devoted Blade of God. So aku tak tahu Devoted Blade of God ni apa, like orang kanan kepada orang tertentu ke, ataupun level bawahan sebelum jadi Holy Knight ke, kita tak tahu. So itu jadi masalah lah. Tapi at least sekarang ni, zaman Cat Elbaf ni, kita tahulah yang dia memang dah dapat title Holy Knight tu. So itu buatkan Gonko ni bagi aku sangat pelik. Dia starting as bukan Holy Knight, tapi dia tak tua tau. Mungkin sebab kita boleh cakap lah, maybe dia sebab dia orang kanan Imu lah kot, sebab tu dia tak tua. Walaupun 56 tahun lepas pun rupa dia sama je. Tapi kalau kita nak cakap macam tu, dah tu si Somos dengan Galing ni apa cerita pula kan? Nak kata diorang ni tak ada immortality time ni, Saint Mephi yang basically literally kena potong dua dengan Whitebeard pun boleh je hidup lagi, boleh je sembuh balik kan, relax je, tak ada masalah. So kenapa diorang dua ni, Galing dengan Somos ni, aging? Kenapa diorang tua? Kenapa jadi tua? Ataupun mungkin kita boleh fikir lah, mungkin Holy Knight je jadi tua, Gorosei tidak. Yelah, sebab kita, orang kata macam nak cakap, sebab kita sekarang ni yang kita kenal daripada zaman God Valley tu memang Somos dengan Galing je. Okay, lagi 5 orang ni kita tak tahu pun apa status diorang. Kita tak tahu diorang ni masih hidup ke, masih dah mati apa, kita memang tak tahu. So susah kita nak compare dengan orang lain kan. Tapi at least untuk diorang dua ni kita nampak lah kan, diorang ni betul-betul berubah. Kalau kita nak bezakan dia pula dengan Gorosei, sebab Gorosei ni memang kita dah nampak lebih daripada, yalah macam contoh Saturn, sorry aku tak fikir, macam Saturn contohnya, kita dah nampak beza dia 200 tahun lepas dia nampak sama je. So maksudnya Gorosei ni memang tak aging, tapi Holy Knight dia aging. Sedangkan diorang dua ni
sama je kuasa diorang. Diorang boleh sama-sama travel guna Abyss. Diorang ada kuasa Regen. Diorang ada something related to Imo lah. So pelik sikit lah kat situ. Tapi again, it's not something aku rasa macam penting sangat lah. Cuma aku just terfikir betul. Tapi aku to be honest, aku tak fikir. Tapi kalau korang ada idea ke benda, korang boleh share dekat komen lah. Sebab for now aku rasa itu saja. Bukanlah itu saja, itu antara benda yang menarik lah yang kita boleh cover daripada chapter ni. Sebab lain daripada yang lain tu, benda ni still ongoing. Okay, perang ni masih tak tamat. Cumanya point utama untuk chapter ni adalah Sheki berjaya diselamatkan. Itu yang paling penting. Lain daripada tu, still ongoing. Gregor still ongoing nak selamatkan Shanks, nak cari cara nak selamatkan Shanks. Kita belum nampak God, the Holy Knights of God ni betul-betul directly lawan dengan pirate-pirate lain. Belum nampak lagi. Kita belum nampak juga lagi clash yang sebenar-benarnya yang berlaku. Zebek pun kita tak nampak lagi apa dia buat. So there's still a lot of question ataupun perkara yang masih tengah berjalan yang kita tak perlu nak cover sekarang. Kita kena tunggu next chapter lah. So apa pendapat korang? Laju pula aku sembang kali ni. Itu sajalah untuk review kali ni. Aku harap aku tak miss out pula untuk review yang chapter kemudiannya. Okay, so jumpa korang dekat chapter seterusnya 1162. Thank you for watching. See you guys next video. Assalamualaikum.